Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Ya, ini Toyota Innova saya. Nampak macam kurang ceria kan. Ini dah chrome. And dah chrome, tapi yang ni kita nak jaga dalam ni. Okey, aku akan tampal chrome juga. Ini barang-barang Toyota Innova ni banyak kat dalam Shopee guys. Dalam Shopee banyak. Jadi sebab barang-barang daripada Indonesia. Jadi itu je lah, kita nak tampal. Nampak macam kurang seri, jadi kita nak nampak chrome sikit. Yang ni nanti aku akan order lah, order yang lain. Dia akan sampai ke sini. Jadi aku akan order dekat Shopee. Barang tu semuanya daripada Indonesia guys. Okey, barang dah sampai. Yes. Okey, inilah barang yang aku akan tampal. Dia ada panggil nama bowl lah. Kita tampal kat sini supaya kita nak jaga dia punya ni. Kita nak rambut sikit. Sebelah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, sebab ni dah chrome, jadi dalam tu jaga penting. Nampak kesan kita lap sikit-sikit. Barulah naik seri sikit. Tu guys, benda pertama yang aku pasang dekat Toyota Innova, yang akan dapat cover belakang tu daripada calar. Yes, tu guys. Okey guys, dah siap pasang. Ya, itulah dia. Nampaklah berseri sikit Toyota Innova aku ni. Nampak seri dia kan, naiklah seri sikit. Barang-barang yang nak order barang-barang Innova ni banyaknya dekat daripada Indonesia. Sebab kereta ni popular dekat Indonesia, dekat Malaysia tak popular guys. Okey, dah cun. Nanti next video aku akan carilah yang lining yang ni. Yang ni dah teruk lah, chrome dah teruk. Nanti aku nak cari yang chrome juga. Okay guys, sampai di sini saja video saya. Jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Bye guys, bye. Thank you. Terima kasih kerana nonton video aku ni. Terima kasih. Jangan lupa tekan butang subscribe. Support guys.